Nampak hodoh, kulit berkedut, mata kecil, dan suka hidup dalam tanah gelap. Inilah dia tikus mondok bogel. Walaupun rupa pelik, haiwan aneh ni tak pernah kena kanser. Langsung tak pernah. Macam mana boleh jadi macam tu? Rahsia apa tersembunyi di sebalik makhluk unik ni? Saintis terkejut dengan kebolehan luar biasa mereka. Selepas kajian mendalam, tikus mondok bogel didapati menghasilkan sejenis asid hialuronik berketumpatan tinggi yang sangat istimewa. Bahan ni berfungsi macam perisai kuat, menghalang sel-sel badan daripada membesar dan membahagi tak terkawal, macam ada pengawal keselamatan super ketat pantau setiap sel. Inilah kuncinya, penemuan hebat ni bukan sekadar cerita haiwan pelik, ia membuka pintu harapan kepada potensi rawatan kanser baru untuk manusia. Bayangkan, rahsia lawan penyakit mematikan ini mungkin terletak pada makhluk kecil yang kita pandang remeh. Ilmu dari alam sentiasa mengejutkan kita. Adakah kita akan lihat ubat kanser dari tikus mondok bogel di masa depan? Harapan itu ada, penyelidikan masih berjalan, misteri ini mungkin ubah masa depan perubatan kita.